Phuket, satu tempat yang penuh dengan warna, rasa dan cerita. Dari laut yang tenang, sampailah ke aktiviti jantung berdebar. Trip kali ni bukan sekadar bercuti tapi nak rasa sendiri vibe sebenar Thailand. Layan video ni aku akan tunjukkan tempat-tempat yang menarik di Phuket, Thailand. Kita explore apa yang ada. Apa yang ada? Masas. Jangan. Memandangkan hari dah hampir senja, jadi destinasi pertama aku pergi ke port untuk tengok sunset cantik di Phuket. Alhamdulillah, setelah 8 jam kami bertukar rumus daripada Kulim sampai ke sini. Akhirnya destinasi pertama aku di Windmill Viewpoint di Phuket. Aku nak tunjuk tempat sunset yang cantik ada dekat Phuket ni. Okay? Jom, jangan buang masa. Kita ke tempat dia. Antara salah satu tumpuan pelancong kalau kita nak tengok sunset, dari ke orang lokal sampailah orang luar. Memang ramai kat sini. Kalau nak main dekat sini, dia ikut laluan daripada Rawai, Pantai Rawai. Lepas tu ikut je laluan dia, and then dia akan tunjuk macam satu signboard dia tulis Windmill. Sebab Windmill ni lah, ada satu kincir angin kat sini. Sebab tu nama dia Windmill Phuket Viewpoint. Windmill di Phuket Viewpoint. Okay, cantik. First impression aku memang cantik. Daripada atas ni boleh nampak laut luas gila. Angin pun kuat, memang layan view habis. Tempat macam ni hampa tak payah buat apa pun, just duduk, tengok, lepas tu enjoy dia punya moment sunset. Kadang-kadang dalam trip macam ni benda simple memang paling best. Tenang, tak rushing, memang sesuai nak start perjalanan kita kalau di Phuket. Tengoklah matahari jatuh tepat di depan kita. Cantik dan puas hati bila kita drive jauh-jauh dan dibayar dengan view macam ni. Enam 40. Cukup ramai, cukup meriah dan cukup cantik. Tadi waktu cerah, so dia ni dia dah mai ke arah senja-senja dengan macam ni. Cantik sangat-sangat. Orang pun dah makin ramai, berkumpul tak lepaskan peluang nak tengok golden sunset di depan mata. Walaupun masa sekejap, tapi bagi aku pengalaman puas memang ada dekat sini. Sebelum ni dapat tengok video orang, kali ni depan mata aku memang mind blowing. Selesai aku dah layan sunset dekat sini. Sekarang masa untuk pergi check in dekat Koh Marih Hotel, dekat dengan area patung. Jadi senang, aku parking kereta kat situ, and then boleh akses pergi kedai-kedai makan. Lepas tu dekat area-area pantai. So tak kalut lah kan. Kita akan terus ke Koh Marih Hotel, 1 jam daripada sini. Setelah 1 jam lebih, akhirnya dah sampai di hotel. Memang perik dekat sini. Kalau siapa yang main naik kereta, aku boleh cakap pulang. Malam ni misi aku nak cari 2 benda, iaitu package tour dengan makan. So benda yang pertama sekali kita kena makan dulu, sebab dah makan daripada pagi tadi lah. Dah nak kat situ kami start makan, dan malam ni baru nak cari makanan berat. Malam kat patung memang tak sama macam siang. Dari jalan biasa terus jadi hidup dengan lampu neon, muzik daripada setiap sudut dan orang tak putih-putih. Jalan kat sini memang tak akan rasa sunyi langsung. Setiap langkah ada benda je nak tengok. Misi mencari makanan belum ketemu. Kita patah balik pada sana, kita pergi laluan masjid. Daripada street performance sampailah ke kedai-kedai dengan penuh warna.
kita just jalan, tengok suasana dan serap vibe malam Phuket. Aku dah sampai dah kedai makan. Dah order. Tunggu makanan aku. Makanan aku tak sampai lagi. Lepas makan kita akan cari package dekat area kat sini. Harap ada yang murah. Lepas tu kita balik. Makan dulu. Bismillah. Look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's up. Setelah 6 kedai aku cari, akhirnya aku dah jumpa dah package. Dia duduk depan hotel aku je. Jadi inilah dia punya package. Jom kita tanya apa island hopping untuk lusa. Hello. Okay. So I need your help to tell me your itinerary. Okay. This one, about 7:50. We pick you up from the hotel and return back 6 p.m. 6 p.m. Okay. Have to go 7 islands at the Maya Bay, Maya Bay. Losama Bay, Viking Cape, Thai Island, Pile Lagoon, Monkey Beach, and get lunch on PP Island. Oh, okay. And in the package we include snorkeling equipment, the lunch, paddle board, Pedal and board. transportation from the hotel, park fee, fruits, drinks, and also breakfast. Okay. Yeah. So, semua setuju kan? 31. Esok apa dia? Esok 30. Esok Tomorrow 30. 31. Esok pun 30. Aku dah dapat dah. Dia punya dekat sini paling murah 13. Dia tak boleh main range paling rendah lah disebabkan peak hour. Lagi satu weekend pula. Jadi memang ini yang paling low 13. Sebab sebelum ni aku duduk fee dekat depan tu 15, depan tu 16. Jadi inilah paling murah kan. Masa untuk payment. Lepas dah confirm date, time semua, kita kena isi nama, tempat hotel untuk mereka datang pick up. 31st, sorry. Pick up time 7:50 to 8 a.m. Now from your hotel lobby. Oh, okay. And this my phone and my. After dah settle semua ni, dia akan terangkan semua balik pasal tempat, jam berapa yang mereka nak main pick up dan harga bayaran jika kita cancel ataupun reschedule trip ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari yang kedua, aku nak pergi cari breakfast dulu sebelum mulakan aktiviti yang pertama. Breakfast tak jauh pun daripada sini, kita jalan kaki je dan bersebelahan dengan Masjid Nurul Islam. Tak mau buang masa, kita terus cari breakfast dulu. Sebelum memulakan full day aktiviti hari ni, mesti kita kena kenyangkan perut dulu, baru bertenaga untuk explore bandar Phuket yang cantik. Aku breakfast di sini sebab dah tak kalut disebabkan pagi-pagi lagi dah depa hidangkan nasi, jadi makan ni terus kenyang sampai petang. Sekarang ni aku duduk dekat kedai makan Harisa Rice. Tak jauh pun daripada masjid, depan ni je. Sini dia bersajikan menu nasi berlauk. Macam kita lah dekat Malaysia, jenis nasi berlauk kan. Bila perut dah kenyang, hati pun dah jadi senang. Untuk berjalan, aku mulakan destinasi pertama aku kira-kira dalam 30 minit daripada kedai makan tu menuju ke tempat sana. Destinasi kedua, aku dah sampai di Hamunan World. Dekat sini aktiviti dia kebanyakan Mario Go-Kart, lepas tu zip line, lagi satu yang duduk dekat pokok-pokok tu. Dia macam adventure lah. Jom kita akan main satu aktiviti, iaitu Mario Go-Kart. Let's go. Just a one ride mean one round, two ride mean two round, three ride mean three round. Okay. And then we have a 2 track. We open a new track. If you take at least 2 ride, you can try both track. Okay. If you take 3 ride, the last ride you can choose. Alright, I see.
kat sini ada 5 aktiviti yang kita boleh pilih, iaitu roller, skywalk, zipline, lepas tu Mario Go-Kart. Dan aktiviti ni dia ada termasuk sekali kalau nak ambil package ataupun just boleh pilih. Macam aku nak pilih yang ni je. Jadi mudah. Okey, aku dah isi dia punya detail apa yang kita nak naik. Pilih ride 2 dan dekat sini pun macam-macam aktiviti ada lagi. Kita akan terus ke kaunter, bayar, lepas tu dah boleh naik. Let's go, kita ke Mario Go-Kart. Ya. Thank you. Bila dah settle bayar, staf depot akan bagi satu gelang kertas kat kita untuk masuk ke dalam. Aku ambil yang jenis double ride, jadi puas lah sikit sebab dia ada 2 track. Satu track 1.2 km, satu track lagi 650 meter. Jadi aku nak try dua-dua. Kalau ambil satu ride takut yalah tak puas kan, main jauh-jauh. At least kita boleh rasa dua-dua. Tempat dia boleh tahan besar jugalah, puas nak berjalan. Yang best kat sini kawasan dia hutan, jadi tak panas langsung. Even ada angin sepoi-sepoi basah je. Okay. Habis rambut ke? Oi, geng-geng nak race ni. Dia 7 lah. Dia 7. Welcome to Hanuman Road. My name is Bang. Okay. Is it true? The first one. Sebelum start main, staf akan bagi instruction untuk pastikan keselamatan kita terjaga. Cara kawal, cara belok dan cara brake. Are you ready? Yes. Siap. Okay, chop on this way. You can go. Let's go. Bagi dia pedal. Bermulalah track pertama Mario Go-Kart. Memang aku orang paling excited sekali sebab pertama kali dalam hidup aku nak try benda ni. Okay, kita dah bergerak. Kita kena hati-hati. Best. Dia santai kat sini. Cuma tak boleh buat view depan. Kamera dia tak bagi. Ni pun curi-curi dah ni. Oi, laju je pergi mana? Selesai. Dah, turun. Pi. Okey. Selesai untuk track yang pertama, kita ke track yang kedua. Let's go. Bila settle track pertama, truk akan pick up dan bawa kita naik ke atas balik. Jadi, aku ambil double ride terus ke tempat tadi untuk second round. Ready? Ready. Nong, song, song. Hok, cek. Sip. Ride kedua, 1,200 meter. Woohoo! Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. Woohoo! Woo! Jaga belakang, jaga belakang. Yeah. Best kalau main buat aktiviti kat sini sebab dia tak panas, dikelilingi dengan pokok pula, memang adventure lah. Best. Function, serius. Kena try. At least kalau main kat Phuket kena try walaupun satu ride. Aku memang enjoy habis sebab view sekeliling, kiri kanan pokok, angin sapu muka. Memang lupa habis pasal masalah, pasal puas dan enjoy. The time of your life.
Walaupun 1.2 km, tapi sat je rasa disebabkan terlalu layan view dan trek selekor naik turun bukit. Yeah, kita dah selesai. Kita dah selesai untuk ride yang kedua. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember you. Kerak pun dah sampai. Kita akan ke naik atas balik. This is the time of your life. Remember you don't get it twice. The time of your life. Selesai aku buat aktiviti di Hamunan. Best bagi aku. Pengalaman yang cukup menarik. Dia lalu di setiap ekor. Lepas tu naik turun ada. Puas hati lah. Okay. Jadi siapa yang datang Phuket jangan lupa singgah di Hamunan. Ambil sekali. Walaupun satu ride. Try pengalaman ni. Okay. Dan next kita akan ke destinasi seterusnya. Di Old Town Phuket. Kita nak buat OOTD sana pukul 12 tengah hari. Entahlah macam mana panas dia. Jom. Sekarang ni aku nak pusing-pusing di area Phuket Old Town. Nak explore tempat yang ada dekat sini. Kita tengok apa yang best. Sebab jam sekarang menunjukkan pukul 1 dan agak panas kat sini. Jom. Kita ke sana. Phuket Old Town ni pot nak cari souvenir, baju, flash magnet, beg dan macam-macam lagi. Keunikan di sini adalah di setiap lorong dan kedai-kedai dihiasi cantik membuatkan kita rasa nak shopping. Phuket Old Town ni dikenali sebagai tarikan untuk pelancong-pelancong yang mai beli souvenir kat sini. Lepas tu banyak kafe-kafe, tempat lepak, tempat nak chill-chill. Lorong dia ada agak banyak juga. Dekat sini satu lorong, lepas tu belah sana, belah sini. Dia lebih kurang bagi aku macam street art dekat Penang. Dia punya bangunan tu lebih kurang macam tu je. Okay, jom kita sambung explore di Phuket Old Town. Kalau dalam tadi boleh shopping dan kalau di luar pula kita boleh buat OTD sebab pot nak bergamak memang cukup banyak. Boleh penuh memori phone. Bila jalan kat sini, setiap sudut boleh jadi frame. Satu langkah dah rasa macam background cinematic. Satu dinding, satu pintu lama, semua boleh jadi shot Instagram. Inilah tempat yang orang ramai ambil gambar. Tarikan dia. Bangunan lama yang berwarna kuning. Dan ya, bagi aku memang tarikan lah sebab ramai sangat ambil gambar. Okay. Cuma dekat sini dia agak sesak sikit. So, ya, hati-hati. Aku just ingatkan bangunan oren ni bangunan kosong. Rupanya museum kecil di Phuket. So aku nak masuk tengok apa yang ada dekat dalam. Okay, dulu ni kawasan Phuket ni adalah kawasan hutan. Dia maju disebabkan lombong biji timah dan bangunan dibina pada tahun 1883. Dan lihatlah Phuket sekarang. Memang dia dah maju dengan bandar-bandar dia, dengan pantai-pantai yang cantik dan makanan-makanan sedap dekat sini. Okay, kita sambung explore lagi di tingkat atas. Naik di tingkat yang kedua dalam pintu bilik besi ni menceritakan pasal sejarah lama Phuket. Bila ditubuhkan, siapa yang membangunkan Phuket pada zaman dulu. Banyak juga yang kita boleh tahu tentang sejarah Phuket dekat museum ni. Monopoli dah ni. Selain pada gamak lama, sini juga mereka akan tunjukkan set-set meja makan, barang-barang antik yang ditinggalkan sampailah ke sekarang. Jangan lupa bagi siapa yang datang Phuket Old Town, datanglah ke museum ni. Masuk pun percuma.
selesai aku tour di Phuket Old Town. Jadi kita akan terus ke Phuket Viewpoint. Okey, jom. Selesai cuci mata dekat sini. So, daripada Old Town, kita akan ke kafe. Ambil masa lebih kurang dalam 40 minit saja. Daripada bandar yang sibuk, akan terus lalu di kawasan-kawasan pantai yang cantik. Bila dah sampai dekat cafe Viewpoint ni, first impression aku memang cukup cantik. Dia punya tempat pun sangat luas. So dekat kafe ni, hampa kena order makanan. At least seorang 2 menu. Ayam 1, makanan 1. Baru hampa boleh turun dekat bawah tu. Kalau tidak, so sampai ni. Harga macam biasa. Harga Phuket. Masuk je kat sini, terus rasa lain. Semua benda jadi slow, tenang je. View dia memang cantik gila. Laut terbentang luas depan mata. Duduk je pun dah buat rasa relax sangat. Angin pun sedap, sepoi-sepoi basah, tak panas dan tak rimat. Luas juga dia punya tempat dekat sini. Banyak spot untuk OTD dan ya, welcome to cafe Phuket Viewpoint. Kat kafe ni dia lebihkan pada santai. Dia chill, relax, tengok view depan. Tempat lepak yang sangat banyak dan sangat cantik. Dapat pula rehat dekat sini, makan-makan sambil nikmati view tu antara momen yang paling best. Aku akan ingat sampai bila-bila. Pemandangan dia memang sangat luas sampai boleh nampak pulau-pulau kecil. Memang takkan puas walaupun dah spend 2 jam kat sini. Siapa yang nak datang, jangan lupa singgah kafe ni santai-santai bersama family dan kawan-kawan. Waktu malam ni aku nak sambung ambil vibe di area patung. Kita akan ke Patung Beach untuk malam ni. Ronda-ronda nak explore apa yang ada dekat situ. Patung Beach ada apa? Massage. Yay. That my grandma would play, talk sweet like jazz in the park after rain. What a grass smell green and Rungkap. rain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose sleeve. While the moon do a dance with a soft dope. Market ni bukan sekadar jual makanan, tapi dia siap dengan baju, barang-barang macam cap dan yalah, boleh tahan banyak jugalah dan sampai hujung sana tu. Dan hujung tu kedai makan. Hujung tu. Dan hujung tu pun dia pergi kedai makan. Laluan kat sini memang penuh dengan lampu neon. Di setiap sudut ada bar dia tersendiri. Ada yang duk shopping, ada yang duk chill, ada yang lepak. Orang kat sini memang tak putus-putus, tak kira siang ataupun malam. Kiri kanan ada orang duduk lepak, borak, makan, lampu terang, suasana warm, rasa selesa walaupun tempat baru. Jalan sikit je mesti jumpa benda lain daripada kedai dessert, street food. Di belakang aku ni spot yang paling famous iaitu Bangla Road. Kalau main kat sini, kebanyakan orang kalau tak masuk, ibarat makan nasi tak ada kuah campur nasi kandang. Okey. Aku tak masuk. Kita punya budak-budak ni tak masuk. Abang masuk ah? Tak masuk ah. Tak masuk. Okey. Jom kita teruskan perjalanan ke depan. Caun? Caun? Tak masuk ah. Caun? Tak masuk. Ha? Caun? Hilang kawan kami. Seorang dah hilang dah. Okey, kita sambung jalan ke depan. Walaupun malam, macam-macam aktiviti boleh buat kat sini. Contohnya macam melepak tepi pantai, kena angin sejuk, tengok fire show di area sini. Tapi kalau nak lebih dekat, boleh duduk di bar lepak. Siap ada kursi lagi.
Kalau main Thailand tak lengkap lah kalau tak kena roti pisang dia. Puas hati dengan roti yang besar, barang-barang tak kedekut, makan pula panas, memang crispy. Selesai. Aku pusing-pusing dekat area patung. Macam-macam tempat aku dah pergi dah. Daripada market dia, lepas tu street food dia, jalan-jalan, beli-beli baju apa semua. Jadi aku nak balik hotel, nak rehat. Sebab esok ada suatu hari trip kita island hopping. Island hopping di mana? Jumpa esok. Okay guys, ni kami dalam perjalanan nak pergi Phi Island. Tak sampai sana kami tunjuk view gambar. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Cakap Iman. Kita tarik 2, roti canai 1. Tukar dia ayam apa? Beli oleh-oleh. Oleh-oleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay,ครับ My name. Yep. Nationality. Birthday signature. Hola. Bila dah sampai tu, terus ke kaunter untuk buat sesi pendaftaran dulu. Sekarang ni sesi untuk taklimat sebelum kita berangkat ke island hopping. Dan boleh tahu ramai. Sesi taklimat ni tentang keselamatan kita. Bila ada di sana, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Keadaan ombak di sana, semua akan diceritakan dekat sini. Let's go. Island hopping. Hello. Welcome to my gang. Perjalanan nak pergi ke pulau ni biasa lebih kurang dalam 48 minit macam tu. So, layan, enjoy the view. Setelah 45 minit sampai di destinasi pertama, first impression aku memang sangat terkejut sebab cantik sangat. Lalu di tepi-tepi pulau kecil ni macam dalam lukisan 3D dengan air biru muda, sangat jernih. Ingatkan atas darat Jajam, rupanya dekat laut pun sama. Banyak bot-bot kat sini jadi perlu tunggu giliran dulu sebelum masuk. Destinasi pertama di pulau yang pertama iaitu Maya Bay, di mana lokasi penggambaran filem Hollywood. Kita akan ke hujung tu sebab dia punya pantai tu dekat hujung. Okey, aku akan tunjuk kecantikan Maya Bay. Jalan lebih kurang 300 meter, dah boleh nampak dah langit biru yang cantik. Memang aku orang yang excited sebab pertama kali dalam hidup sampai kat sini. Selamat datang di Maya Bay, antara pulau tercantik di dunia, di mana ombak membawa ketenangan dan setiap pandangan ibarat macam khayalan. Apa yang mereka kata dekat sini, memang tak boleh mandi disebabkan ada black tip shark ataupun white tail shark. Dia ada 2 jenis terung dekat sini. Sebab tu dekat sini memang tak boleh mandi. Kalau mandi juga kena denda. Okay. Macam ni lah kesesakan orang dekat Maya Bay ni. Memang cukup ramai. Sampai nak berjalan pun tak boleh dengan orang nak bergamak belakang ni. Tapi sebab yang dia nak bagi nampak betul-betul cantik, matahari kat atas ni. Bila matahari kat atas ni, dia pantai kat bawah ni, dia nampak belakang tu jernih lah. Oh, tapi itulah nak ambil gambar tu dia jadi limit sikit sebab orang dah ramai sangat kat sini kan. Nak pula hari ni weekend, mak konok lah ramai sini.
Waktu ni kalau nak gambar ataupun nak ambil video memang dah cukup limit sikit sebab orang terlampau pack. Nak bergambar pun just sampai pukul lali je dan tak boleh ke tengah lagi. Kawasan Lera kita tak boleh lebih pada kawasan ni sebabkan ada baby shark duduk tengah berkeliaran. So yalah kan, ni semua punca bahaya memang. Hebat kalau kena apa-apa, National Park yang nak kena tanggung. Kita ambil kat sini je. Tuh, ni boleh nampak cantik dah ni. Kita ambil dekat sini. Bila dah puas dekat area pantai tu, aku pusing-pusing dekat sini dan banyak juga tempat nak OOTD. Lepas 45 minit dah selesai di Maya Bay, guide akan panggil kita untuk Batok. Batok untuk naik boat. Sebab sini dia ada satu laluan je. Laluan P dengan laluan balik sama. Jadi benda tu dia akan jadi stuck. Itu yang punca dah. Sebab orang kat sini kan memang ramai. Tengok. Dia katakan tu ke hujung. Ni baru start. Ini baru separuh. Dia sampai kat atas tadi tu yang aku buat video tu. Dah apalah, dah settle dah. Sekarang banyak dah ambil dah. Video pun dah ambil dah. Jadi kita ke next destination. Let's go. Only swim now. Here no coral, no fish. Destinasi ni bukan untuk snorkeling, just mandi-mandi basahkan badan disebabkan tunggu orang yang ambil package bergamak guna long tail boat. Jadi siapa yang tak ambil tu boleh santai mandi dulu. Air yang cantik warna biru muda dengan dikelilingi pulau-pulau kecil ni memang cukup puas hati. Sekarang ni kita dah sampai dekat destinasi yang kedua selepas kita menyelam tadi. Tak jauh pun daripada tempat yang pertama. Ni adalah orang panggil dia Viking Cave, iaitu tempat simpannya kapal yang daripada zaman Portugis dulu dan dia still ada lagi dekat sini. Lepas tu yang kedua, Viking Cave ni dia guna untuk sarang burung layang. Maksudnya sini sarang burung layang memang penuh dan boleh tengok dia punya merah-merah tu. Memang tempat dia perpanjat untuk ambil burung layang punya sarang. Kita dah sampai ke destinasi yang ketiga, iaitu Monkey Beach. Kat sini monyet banyak. Tempat ni tak besar mana pun, tarikan di sini hanya monyet liar. So hati-hati kalau siapa yang ada dekat sini sebab monyet sini sangat agresif. Kami pun tak duduk dalam, lebih kurang dalam setengah jam je. Kita tak mau buang masa, kita terus ke destinasi seterusnya. Okey? Bergerak ke destinasi seterusnya, mata aku tak lekang tengok view-view kat sini. Memang cukup lawa, tambah pula dengan air jernih, memang perfect combination dia. Sampai dah untuk aktiviti snorkeling dekat sini. Kita diberi masa selama 30 minit untuk explore. Okay, aku dah ready. So, let's go. Kita explore coral di Phi Island. Let's go. Cari coral. Phi Island ni memang spot terbaik untuk snorkeling. Memang next level dia punya cantik dia. Air dia jernih gila, warna biru kehijauan. Sekali tengok bawah terus nampak ikan warna-warni berenang dekat dengan kita. Memang vibe dia tenang sangat, tapi dalam masa yang sama cantik padu. Rasa macam masuk dunia lain, serious talk. Ini antara momen yang paling best kalau main Phi Island. Rugi kalau tak try snorkeling dekat.
Punyalah cantik duk layan view kiri kanan kora-kora yang sangat lawa-lawa ni. Tiba-tiba kita kembali lagi kat sini malam ni di last destinasi dekat Silver Market. Aku minta maaf dekat Phuket tadi tu video serak je disebabkan aku punya kamera dah masuk air. Okay, aku ingat kau dia boleh masuk air sebab sebelum ni aku dah buat dekat Koh Lanta boleh masuk air. Tapi bila buat dekat PP Island mungkin tak ada rezeki aku kot. Jadi aku dah sampai dekat Silver Market. Aku akan explore apa yang ada dekat sini, makanan apa yang sedap, barang apa yang menarik. Okay, jom kita explore Silver Market. kalau datang Silver Market waktu malam, memang vibe dia terus lain. Lampu neon warna-warni, music chill dan suasana lebih hidup. Dengan orang ramai yang datang lepak santai, market ni konsep dia lebih moden sikit. Banyak kedai guna container style, jadi nak nampak unik dan estetik. Yang paling best mestilah makanan dia. Daripada street food Thailand macam tom yum, seafood bakar, sampailah ke dessert manis dan minuman viral, semua ada. Bau makanan pun memang cukup buatkan aku lapar. Jalan sikit mesti nak berhenti makan. Harga pun macam okey-okey, tak terlalu mahal. Jadi boleh try macam-macam tanpa rasa bersalah. Selain makanan, ada juga yang jual baju, aksesori dan barang unik susah nak jumpa kat tempat lain. Jadi siapa-siapa yang malam tu tak tahu di mana, bolehlah mai singgah di Silver Market. Alright, settle. Kita dah pusing-pusing dekat area Silver Market ni. Banyak sangat bagi aku. Dia punya baju, kasut dan macam-macam lah boleh dapat kat sini. Jadi kalau yang datang main Phuket, tak nak pergi mana malam tu, nak lepak-lepak chill, mainlah Silver. Okay? Maka berakhirlah vlog aku di Phuket selama 4 hari 3 malam dengan macam-macam pengalaman best dari jalan-jalan, makan sampailah lepak malam yang penuh dengan vibe dan kenangan. Walaupun rasa sad je, tapi setiap momen memang puas dan berbaloi. Harap hampa enjoy dengan vlog kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga kita bertemu lagi di next video di mana aku pun tak tahu. InsyaAllah kalau ada rezeki. Assalamualaikum.